Bubarkan dulu semua parti Melayu serpihan yang tak ada penyokong ni. Bubar dulu semua. Tun Mahathir kata Melayu perlukan payung besar. Soalan kita, Melayu tu untuk siapa? Payung tu untuk Melayu yang mana? Kan? Untuk ahli orang Melayu biasa ataupun untuk ahli politik Melayu yang dah kehilangan kuasa. Ini antara perkara yang Tun Dr. Mahathir sebutlah. Payung besar ni untuk himpunkan semua pihak yang memperjuangkan nasib orang Melayu dalam satu kumpulan tanpa mengira ahli parti politik. Tapi yang jadi masalah dia, kau nak tahu tak? Yang duduk sebelah dia tu pun pemimpin parti politik. Sebelah kanan Presiden Timbalan Presiden Bersatu, sebelah kiri Timbalan Presiden PAS, kan? Anak dia sendiri juga adalah Presiden Parti Pejuang dan tak ada dia pun dalam conference tu, press conference tu. Anak dia tak hadir pun dalam press conference tu, kan? Tun juga sebut nak kembalikan kuasa politik orang Melayu bagi membolehkan orang Melayu kembali menguasai kerajaan bagi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Tun, kerajaan hari ini memang kerajaan orang Melayu, Tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, dia bukan Bengali, Tun. Dia orang Melayu. Perdana Menteri orang Melayu, Timbalan Perdana Menteri orang Melayu, Ketua Setiausaha Negara orang Melayu, Speaker Dewan Rakyat, Speaker Dewan Negara orang Melayu, Ketua Hakim Negara orang Melayu, Ketua Polis Negara orang Melayu, Panglima Angkatan Tentera orang Melayu, semuanya orang Melayu. Kuasa politik tu memang orang Melayu dah pegang dah pun, Tun. Tak adanya cerita orang Melayu dipinggirkan, kuasa politik orang Melayu ni dah hilang, tak ada. Semuanya orang Melayu masih lagi pegang, Tun. Tun Dr. Mahathir pula, dia kata ada bahaya yang akan dihadapi oleh orang Melayu ni. Bahaya apa? Dia kata orang kampung yang tak sedar tentang kedalaman politik ni, dia tak nampak tentang bahaya yang dihadapi orang Melayu ni. Jadi itulah tujuan payung ni dia buat. Iaitu dia nak bagi tahu kepada orang-orang kampung yang tak sedar tentang kedalaman politik ni, ada bahaya yang bakal dihadapi oleh orang Melayu yang dia orang Melayu tak nampak ni. Itu yang Tun Mahathir kata. Kita pun pelik lah, Melayu bahaya apa, Tun? Bahaya apa? Tun sendiri jadi Perdana Menteri 22 tahun. Kemudian kali kedua jadi Perdana Menteri 22 bulan. Apa yang Tun buat untuk orang Melayu? Selain daripada Tun kata orang Melayu ni malas, selain daripada Tun kata orang Melayu ni mudah lupa, apa? Takkan sejadi kerajaan ni Tun tak nampak bahaya-bahaya tu. Kita ni orang muda sikit, mungkin kita akan nampak, Tun. Pakai spek nampak. Tun 99 tahun, 100 tahun ni umur Tun. Mungkin Tun sendiri yang tak nampak kot. Tapi janganlah cakap orang lain tak nampak, Tun. Dia macam ni lah, senang kan. Kalau betul lah nak satukan orang Melayu, nak buat perpaduan orang Melayu ataupun penyatuan orang Melayu, perkara pertama sekali yang perlu pembangkang buat ialah bubarkan dulu parti-parti Melayu serpihan yang tak ada penyokong. Tapi diorang ni jadi pembangkang. Parti Melayu serpihan yang kecil-kecil ni bubarkan dulu. Parti mana? Parti Pejuang, Parti Putera, Parti Berjasa, Parti Ikatan, Parti Bersatu tu sendiri kan. Tak ada penyokong, tak ada akar umbi, tak ada jentera pilihan raya. Parti ini bubarkan dulu. Semua masuk dalam satu parti saja. Satukan dulu dalam satu parti, nak masuk PAS semua pun tak apa. Silakan masuk PAS semua. Satukan dulu orang Melayu di kalangan pembangkang. Baru boleh sembang nak satukan orang Melayu seluruh Malaysia. Itu baru betul kaedah. Nak satukan orang Melayu. Tapi kalau pembangkang sendiri pun tak boleh nak satukan parti-parti Melayu, macam mana pembangkang nak satukan semua orang Melayu? Parti Melayu pembangkang ada berapa banyak hari ini? Banyak sangat-sangat dah parti Melayu pembangkang. Kita nak bercakap soal perpaduan penyatuan orang Melayu, sepatutnya orang itu tak perlu duduk ada dua timbalan presiden dekat situ. Dalam press conference tu, tak perlu ada presiden Bersatu dan tak perlu ada timbalan presiden PAS. Cuma perlu ada satu parti saja masa press conference tu. Kalau Tun sendiri nak lead, itu pun boleh dipersilakan. Itu baru betul kaedah. Buat yang tu dulu, baru boleh sembang tentang penyatuan orang Melayu. Bubarkan semua parti,
letak dalam satu parti politik, pembangkang, majoritinya orang Melayu. Baru boleh sembang pasal penyatuan orang Melayu. Itulah kaedah dia sebenarnya. Kita ceritalah kat sini bagi orang tahu semua. Kan? Dia sebenarnya Melayu ni tak pernah pun berpecah. Melayu tak pernah pun hilang kuasa politik. Tak pernah pun. Siapa pun yang jadi kerajaan pun, parti politik mana yang mentadbir sekalipun, orang Melayu tetap akan menjadi kuasa politik utama dalam negara kita. Perdana Menteri tetap orang Melayu dan perkara itu dijamin oleh perlembagaan Perdana Menteri sebagai orang Melayu. Dan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan orang Melayu. Bahasa Melayu masih lagi kekal sebagai bahasa kebangsaan. Kan? Kita belum lagi sembang soal kontrak sosial orang Melayu. Ini semua masih lagi dijaga. Dan kita kena ingat, kita ada juga 9 orang raja-raja Melayu. Ini takkan boleh jatuh punya. Melayu tak pernah berpecah dan tidak berpecah pun. Yang hanya sembang tentang perpecahan orang Melayu ini ialah orang Melayu politik yang hilang kuasa, yang mereka ini kalah dalam pilihan raya. Orang Melayu macam Tun lah. Macam Tun, macam Muhyiddin Yassin, macam Hamzah Zainuddin, macam Tuan Ibrahim Tuan Man. Mereka tak boleh jadi kerajaan, lalu tak ada benda yang mereka nak sembang dan bawalah modal orang Melayu untuk dibuat perpaduan penyatuan orang Melayu untuk dapat sokongan politik semata-mata. Kita kena ingat, Hang Tuah pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia. Okey? Itu saja daripada saya. Sekiranya perkongsian ini bermanfaat, secara santai kita bercakap, tolong tekan butang subscribe dan tolong like video ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.